Okey, perjalanan untuk first day sebenarnya agak singkat, 13 km, sebab baru nak biasakan diri. Kita orang gerak dalam 5.20, 6.20 dah sampai first campsite, iaitu Vakera. Kalau korang tengok, anjing-anjing ni kita orang dah letak dalam satu line supaya senang kita orang nak manage, supaya malam nanti dia tak adalah berterabur nak lari apa semua kan. So untuk first day kita orang tak perlu macam nak prepare makanan dorang, kita orang just serve makanan yang dah dibawa daripada starting point. So kita orang letak tray ni on one line supaya tak terabur lah anjing tu makan nanti. Kita campur wet food, campur kibbles dia, and kita bagi seko-seko makan. So setiap orang kan ada 6 anjing. So dalam tim kita orang ada 4, so 6 darab 4, 24 anjing total semuanya kita orang bagi makan. First kita orang letak macam wet food ni yang dibawa, lepas tu letak kibbles ni, and then just serve. Memang diorang akan makan sampai habis lah.